Kau tak kesian ke aku? Kesian? Habis tu? Sebab I kesiankan you lah, I terpaksa untuk berhenti daripada jadi lawyer you. Dan I kesiankan budak-budak tu. Puan Naimah, nasihat I belajar reda dan berdamai dengan takdir. Ya, berdamai dengan takdir pula. Terima budak-budak ini tak berdosa tu sebab dia orang tak tahu apa-apa pun. Memang dia tak berdosa pun, tapi mak bapak dia orang yang hantar kat aku. Ya, I faham, I tahu keadaan you bukan mudah untuk you. Tapi I percaya mesti ada sebab kenapa Encik Norman dan Puan Alisa minta you yang jaga budak-budak tu. I percaya sebagai seorang perempuan, dalam hati you mesti ada naluri seorang ibu. Berdamailah. Terima kenyataan. Sebaik-baik perancangan kita, perancangan Allah yang terbaik. Lagi seko nak guna bahasa agama untuk selamatkan buntut sendiri. Normal. Semua sama je. Puan Naimah, I buat ni sebab I kesiankan you. You deserve to be happy.